saya Adam Waferi bin Marzuki dari SMK Desa Cepaka, nilai negeri 9. Saya nak bawa korang jalan-jalan ke salah satu negeri yang paling unik di Malaysia, Pulau Pinang. Bila disebut Pulau Pinang, mesti ramai terus teringat makanan dia, kan? Tapi sebenarnya Pulau Pinang ada banyak lagi benda menarik yang buat orang jatuh cinta. Dari bangunan-bangunan lama yang penuh dengan sejarah, lorong-lorong yang dihiasi mula kreatif, sampailah ke pemandangan yang cantik dan menenangkan. Yang paling best, setiap sudut di sini ada cerita tersendiri. Bukan itu je, budaya dan tradisi masyarakat di sini pun masih kekal terjaga walaupun zaman semakin moden. Kita dapat lihat berbagai kaum hidup bersama dalam suasana yang harmoni, menjadikan Pulau Pinang sebuah negeri yang penuh warna-warni. Kalau perut dah mula berbunyi, jangan risau, Pulau Pinang memang syurga makanan. Pelbagai hidangan tempatan yang bukan saja sedap, malah menjadi kebanggaan rakyat Malaysia. Bagi saya, inilah keunikan sebenar Pulau Pinang. Bukan sekadar tempat untuk dilawati, tetapi tempat untuk dikenali, dihargai dan diingat. Jadi, kalau korang masih mencari destinasi yang penuh dengan sejarah, budaya dan makanan yang menggiurkan, Pulau Pinang memang wajib ada dalam senarai. Jom datang sendiri dan rasai pengalaman yang takkan dilupakan. Pulau Pinang memang lain macam. Orang selalu kata, nak kenal Malaysia, kena datang ke Pulau Pinang. Tapi bagi saya, nak ke Pulau Pinang, kena rasai sendiri budaya, makanan dan kehidupan masyarakatnya. Sebab setiap lorong, setiap rasa dan setiap senyuman di sini ada cerita yang tersendiri. Pulau Pinang, kecil di peta, besar ceritanya. Sehingga berjumpa lagi. Bye.